Harga cili sekarang ni dah melangit tinggi. Itu pun dah satu bab. Tapi yang lagi satu yang sangat kita takutkan, cili tu tak ada stok. Itu lagi satu bab. Tapi alhamdulillah lah, stok-stok untuk sambal gepuk Parimi ni alhamdulillah masih lagi dapat disupply lagi oleh kita punya supplier kita. Dia punya cantiknya cili ni. Cili merah ni adalah cili utama yang kita gunakan untuk kita buat sambal gepuk Pak Remy tu, yang warna kuning tu. Sambal gepuk Pak Remy memang sangat sesuai kalau kita makan bersama dengan paste kacang gajus Pak Remy. Barulah dapat rasa macam dekat kat kedai. Tengok ni, warna merah dia cantik weh. Tapi itulah harga untuk cili sekarang ni dah melangit tinggi dia. Tak percaya, cuba korang pergi tengok dekat pasar-pasar ataupun dekat supermarket semua. Tengok harga cili sekarang, semuanya dah tinggi-tinggi. Tak percaya, pergi tengok sendiri. Tapi Pak Remy maintain juga harga untuk sambal gepuk, sambal penyet dan juga paste kacang gajus. Kalau korang beli dekat kedai kita, korang datang walk in kat kedai kita dekat Taman Dahlia, Sepang, Selangor, korang akan dapatkan harga yang special. Beli sekarang, takut stok ni cepat sangat sold out. Yang ni pun dah nak sold out. Apatah lagi kalau cili-cili kita dah habis, memang kita akan tutup lah sambal-sambal ni. Kalau tengah available, beli terus, okey?